Selamat datang ke Osaka. Kau cerita. Definition muka busuk. Kita semua muka busuk. Ada muka busuk. Alright, so day one in Osaka. So kita akan bergerak mencari apa-apa yang dicari lah. Okay, stay Dia nak tuned. bergerak aja, kaki dah sakit. Apa? Beritahu ni. 5,000, 7,000, 8,000, 9,000. Dia apa? Berak lah, nak kencing lah. Panas. Belly hot. Valley lah, yes. Valley. Ini apa pula? Kau nak beli makan? Kau ikut dia beli makan. Okay, first day dekat Osaka. So sekarang kita nak pergi jalan ke Dotonbori. Tapi kita start daripada Shinsaibashi Street. So stay tune lah, kita akan jalan tunjuk apa yang best. Aku pun tak pernah sampai Osaka lagi. So stay tune So macam mana? Mana apa? First day kau datang sini, pengalaman yang makan babi tu. Mana Sedap ada? tak? Mana makan babi? Ada kan? Tak ada. Kau ada footage tak? Tak ada. Baik kau cerita. Tak, Ayam. yang first day. Ya ada. Itu kambing. Tapi okey lah. Cuma aku tak boleh habiskan lah. Sebab Buat babi lah. Cinta habis? Ha? Cinta? Ham tak rasa. Kambing tu kambing. Sorry. Kenapa boleh tak ambil babi? Kurang je ilmu pengetahuan. So belajar nak harap. Ai. Tu back. Kali ayo. Kali saya. Ha? Ni dah pandai sangat. Buat pandai lah. Sebelum ni buat pandai je. Cakap dia pandai. Apa ni kan? Isteri matang gula. Hai semuanya. Dah sampai ke Sayonara. Tu tadi yang kau nak beli. Shinsaibashi. Ha? Topi atrop. Tapi tu kat Shopee mana? Yakiniku barbecue tu berapa? Spicy fried chicken. Tahu kan, so aku nak kena buat tak? Tak apa. Okay, kita dah sampai Dotonbori. Tapi aku tak nampak lagi dia punya signboard dia orang lari macam ni. Sana aku. So nanti kita akan jalan sampai sana. Kita akan tengok orang lari macam ni. Dia cacat. Dia cacat. Nanti kita jalan nak cek makan dulu. Nanti saya mau main. Makan dulu ke jalan dulu? Jalan dulu. Jalan dulu. Kau dah makan dulu lah. Bising. Dia marah aku. Biasa tu yang kena tekan kau asyik tanya. Aku tanya sekali je. Dia suka tanya aku dulu. Tanya dulu. Kecil dulu lah. Makan dulu. Kalau tak aku nak beli, nak breakfast.
Selamat datang ke Osaka. Sekarang kita kat Dotonbori nak cari takoyaki. Bahagia memori yang terpilih, senyum resah menanti tibanya waktu yang teratas, dengarkan doa sang perindu harapan. So far benda yang aku tak suka dekat Tokyo, Osaka, Japan lah senang cerita. Tapi aku tak tahu kat tempat lain. Tapi aku rasa Tokyo dan Osaka, orang dia terlalu padat gila. Ramai teruk benda. Terindah mungkin hanya yang ku cari selama ini bukan di sini. Situasi masa depan tak serasi, ruang hati yang sering dimungkiri janji. Apakah jalan ini harus ku tempuhi? Gerak-geri selamanya diperhati, seringkali nawaituku disakiti. Okay, kembali kepada saya JKTV. Ya. Okay, so hari ni kita pergi ke Osaka Castle. Okay, dengan cuaca yang agak kita kata panas lah, okay ya. Tapi alhamdulillah okey lah, cuaca dia tak hujan. Okay, and then kita tengoklah macam mana rupa Osaka Castle dia. Alright. Kat sini juga kalau tahu orang Jepun main Takashi Castle dekat dalam ni. Betul. Sejarah dia tadi. Kalau kamu tak percaya tu baca. Bukan. Tu cerita pasal gate. Oh, bukan Bukan. Bukan. Kalau nak tanya lebih lanjut, tanya Capik. Tak nak. We are here in front of Osaka Castle with my friend Amuro-san. Here is where the Edo era begins in Osaka. Amuro-san, what? Mana ni? Rasa tak boleh masuk. Rasa kena masuk, kena bayar. Amuro-san. Hi, What is this? watashi wa Amuro-san. This is Osaka's castle. It was built in Edo era. Melayu je. Ni Osaka Castle dibina di Edo era. Tak tahulah apa signifikan dia, tapi dia sangat cantik lah. Nak masuk bayar, boleh naik atas. Hadif-san. So guys, kita dah habis tour dekat Osaka Castle. So sekarang kita nak pergi last checkpoint kita untuk Osaka ni lah. Kita nak pergi unit Number Shrine. Kita nak pergi Namba Shrine. Sama jugalah, Namba Shrine tu macam temple-temple lah, lebih kurang temple untuk orang Jepun punya agama. Just nak ambil gambar. Ni tengok kawan-kawan saya. Bodoh kan kawan-kawan saya? Kawan saya bodoh. Saya ke dia? Kawan saya. Okay, so sedih sikit. Esok dah nak balik. So tak apalah, apa-apa nanti kita jumpa dekat Shrine. Apa pasal tu kita tak tahu? Kau ada beef dengan aku? Tak ada. Okay, what's up guys? Hari ni kita akan ke Shrine Temple. So
Itu selingan kebodohan. So tangan nak angkat dah tu. So yeah, these are the people that I've been going with. Not much, but yeah, this is what we got. Bukan dah. Gigi. Morosan. Hai, Morosan. hai, Bontot tu hitam tu. hai. Hai. Kau ai ke hai? Apa nama binatang ni? DJI. Asian Camp. Bukan ni. Tu. Waduh. Aku tengok benda tu. Kita juga kita batang dia. Aku Okay. kerja. Sorry for that. Kau cakap bro. Tapi kau suruh tu. Takut ada buat vlog tu. Apa yang mau bagi makan ayat ni memekak tadi. So sorry for the loud noises. Apparently, yeah, my group of friends is like this, so we have to just bear through with it lah. So we're taking the subway. Ayalah lama baru. Berat kan? Berapa minit tu? Seminit 40 second. So yeah, we're heading to the next location. See you there. 私の最後はあなたがいいあなたとこのままおさらばするより死ぬのがいいわ死ぬのがいいわ三度の飯よりあんたがええのよあんたとこのまま Kalau aku boleh tahan dengan kau power. 2, 3. Champion of the world. Hadif. Ambil tengok apa nak cari. Ambil apa kuat kak ni? Apa perasaan anda kalau Ambil apa kuat kak? Ah, biasalah. next contender? Next contender. Yalah ini. Yalah Bodoh, tangan dia ni solid tu. Tangan dia macam ada sponge. Okey. Ya, 1, 2, 3. Dia bawa dia kalah. Dia kalah. Wei, main kat Israel ni. Amir. Champion of the world. Okay. 2 rounds. Aku nak komen. Ice cream. Tadi punya lawan strong Amir boleh pergi, tapi Amir tak konsisten lah. So kemenangan memang berpihak pada Adi lah. Ice cream. Bagai beriung dengan asal genggam tanganku jangan kau lepaskan selagi hayatku dikandung badai biar mati mencoba jangan mati kecewa. Kita dah sampai kat penghujung. Pulang. Besok Berakhirlah keindahan seketika di dunia ini. Kembali ke realiti, iaitu zaman pekerjaan. Ya, alhamdulillah settle kita punya trip. InsyaAllah soon. So Kita terakhir kita di Osaka lah. boleh. So ni kita terakhir kita kat Osaka. Sedih pun Osaka macam sial je. Tapi yalah nak balik tu sedih sikit lah kan. Macam nak jumpa Hakim ke tak boleh lah. Hakim nak balik Tanjung. So apa-apa kita jumpa kat KL lah. Hakim je kita jumpa kat mana. next trip. Next trip. Next trip. Kita fikir ni sekarang. Cek duit tu. Jangan tahu next trip, like, share and subscribe. Follow tak jangan. Follow je tak mungkin lah. Masih YouTube lah. Wadidaw. Kita tahu.
Koridor sekali.